Dalam Bleach Thousand Year Blood season keempat episod 5, kita melihat terbangkai milik Ichigo dan apa fungsinya. Bagi korang yang mungkin belum tahu, ini sebenarnya kali pertama kita menyaksikan terbangkai Ichigo bertindak. Kerana dalam manga asal, sebaik sahaja Ichigo menggunakannya, Yuhach menggunakan The Almighty untuk memutuskannya. Jadi ada banyak maklumat dan perincian baru untuk diulas dekat sini. Pertama sekali, mari kita lihat reka bentuknya, dan ia sangat jelas bertujuan untuk menyerupai Vastolord Ichigo. Ada dua tanduk, lubang di dada dan spiritual pressure yang membentuk chains di sekeliling pergelangan tangan, buku lali dan serta leher. Satu lagi perincian penting ialah apabila Ichigo bertukar dalam episod ini, dia tidak menyebut nama bangkai dia. Apa yang dikatakan oleh Ichigo hanyalah bangkai tanpa menyebut Tensar Zagetsu, yang membayangkan bahawa ini bukanlah bentuk akhir terbangkai Ichigo dan dia mungkin mempunyai satu lagi peringkat selepas ini. Dari segi kebolehan baharu, kita mendapat banyak maklumat. Penerangan bangkai ini memberitahu bahawa Ichigo mendapat start boost yang amat besar dalam spiritual pressure, strength, speed dan reaction time, serta mampu menghasilkan chains yang cukup kuat untuk block dan deflect serangan Yuhach. Kebolehan utamanya dilihat membolehkan Ichigo mencipta physical manifestation daripada after image dia, menjadikan bayangan after image dari pertarungannya menentang Byakuya kepada bentuk fizikal yang nyata, sekaligus menjadikan dia sebuah one man army agar tidak perlu melibatkan rakan-rakannya dalam pertarungan. Tambahan pula, Getsuga Tensho dia digabungkan dengan Grand Ray Zero, meninggalkan bentuk bulan sabit yang mengingatkan kita kepada bulan di Huko Mundo. Walaupun kita berkemungkinan besar belum melihat full potential daripada bangkai ini sepenuhnya. Jadi, apa komen korang tentang ini?